Mana abang? Lambat pula balik surau hari ini. Masuklah. Tak apa, Mama duduk luar je. Boleh Mama cakap kejap? Boleh, Ma? Ada apa, Ma? Mila, Mama nak minta maaf sangat dengan Mila sebab Mama marah Mila hari tu. Mama tak tahu Mama marah Mila. Tak patut Mama buat gitu. Sebenarnya Mama tak maksudkan apa yang Mama cakap. Tapi Mama tak tahu setang benda yang merasuk Mama sampai Mama tak mikir perasaan Mila langsung. Ma tak perlu minta maaf pun. Mama tak ada buat apa-apa salah. Mila yang patut minta maaf dengan Mama. Terima kasih, Mila. Nanti Mila besok marilah rumah Mama. Dah berapa hari dah Mila tak buka bahasa dengan Mama. InsyaAllah, Ma. Esok Mila datang, ya? Lagi satu, Mama nak terima kasih dengan Mila pasal ikan termakan yang hangus tu. Mila dah ganti. Hilang guna Mama. Ikan? Itu kan mana ikan termakan lain. Yang ikan tu. Anyway, lupakan jelas semua ni. Yang penting Mama dengan Kak Mila dah okey. Alhamdulillah. Yeay! Okey. Jomlah. Jom lah. Dah lambat. Jom kita pergi. Oh. Peninglah Long. Tengah-tengah buat kerja ni, duk mikir ni pasal Cik Diah ni. Allah. Leni ok keadaan dia dok. Kuat sembuh Long. Payah Long. Biasalah tu orang perempuan. Memang kuat cemburu. Sama macam Kak Mila Hamu juga tu. Dok ni lain Long. Ni pasal dia, pasal Joanna je. Pasal Joanna pun dia boleh cemburu. Iyalah. Abang lu pun macam pelik je tengok dua orang tu. Sebelum ni duk juga gitu. Heish. Rasanya Long. Ni mesti ada punca daripada hasutan ni. Dok lain dok bukang. Mesti Anis ni. Anis. Hai, mu jangan duk kabur-kabur pelik-pelik. Tak molek. Dok siapa dia? Siapa dia lagi? Siapa dia lagi hok nak ke kakak tu? Kalau dok Anis. Dia lah belaka ni. Berpunca daripada dia. Kita ni kalau nak tuduh ni kena ada bukti. Mu jangan duk main tuduh-tuduh ikut dang. Mu tahu tak? Ni boleh puasa ni. Mu puasa tak? Puasa. Buat kerja. Seraba perut lo. Jeng.
betul ke Piang dengar Joanne nak buat kelas bahasa BI percuma dalam kampung ni? Kalau ikut rancangannya, macam itulah. Oh, bagus benar lah. Kalau itulah Joanne tengah rancangkan sekarang ni, Piang sokong 100%. Sebab apa? Sebab dalam kampung ni, tak ada lagi orang nak buat kelas bahasa Inggeris. Percuma pula tu. Joanne tahulah. Orang kampung ni kan tak ada pitih mana, tak berkemampuan kalau nak kena bayar. Itulah sebab Joanne fikir, Joanne tak nak macam kedatangan Joanne kat kampung ni mesti tak ada makna tau. Joanne nak macam bila Joanne datang, Joanne dapat tolong, bantu naikkan semangat ke taraf bahasa English ke, you know, like orang-orang kampung ni. Joanne nak tolong orang kampung. Allah, semangat lagu ni lah kita naknya, Joanne. Silap-silap hari bulan, lepas ni Joanne dah boleh jadi YB lah. YB? Apa tu? Tak tahu kan? YB tu adalah yang berkhidmat, yang berjuang, yang berbakti dan yang berkasih sayang. Ada je lah you ni. Memang ada lah. Dia. Bila siapa buat benda sini? Doklah, kan bapa yang kabur, pekerja bapa yang tak ada. Abu cuti kan 2 hari. So tulang dia tak ada buat benda hari ni, dia mari sini nak tulang bapa yang. Ni Dira. Dira bakal tunang pian. Hai, Joanna. Boleh panggil I Joanne? Dia. Dia ni Natu Moklong hok baru mari dari Amsterdam tu. Oh, Bina Abang Kakak. Pian selalu tahu cerita pasal Dira? Ya, bapa halu kau cerita pasal Joanne ke dia. Ya, kamu Joanne jual sekut dari Amsterdam tau. Cookies. Cookie. Dok dia try dah sampel tu. Tak sedap enggak. Nanti dia order dia tepung ada 2-3 balang gitu. Boleh. Nanti saya simpan untuk you, okey? Okey. Ini anak tak diri dulu, okey guys? You guys take care, okey? Jangan mana-mana jalan Joanne dah. Galak teh. Biar dia dengar. Mana ada galaknya? Nadi kat dok penuh pun buat gitu. Ini kan cara kita memanusiakan manusia. Galak. Rasa. Bah, panaslah. Van tu kena beki cepat sikit. Ya, tahu dah. Beki semua dah. Tapi punuh juga. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Tadi balik. Dia naik dulu Abang pun minta diri dulu lah. Cik, saya minta diri dulu lah, Cik dah. Dira boleh naik atas. Engkau sini. Acik ada benda nak cakap. Dira, naik atas terus. Okey, Bu. Cik. Acik nak cakap sikitlah. Nak cakap benda, Cik. Ni. Tak ni. Getah ni melekat kat tangan ni. Yang main itu, Cik, bahaya tajam tu. Tak suka kalau Acik dah tak tajam dah. Ada benda yang lebih tajam. Cik, bunuh diri itu berdosa, Cik. Acik nak tanya kau sikit ni, ya. Acik tengok macam nak melampau lah bawa anak Acik tu kau usung sana ke hulu ke hilir tanpa ada sebarang ikatan. Agak-agaknya bila masa kau nak masuk Minang anak Acik tu? Pembetulan, Cik. Kalau bawa ke hulu ke hilir tu betul. Tapi kalau hak usung tu dok rajin lagi usung dia, Cik. Sebab berat juga dia tu. Saya tanya itu 70 kilo berat dia. Berat 7 kilo masuk kereta tu kira usung lah. Jalan keluar tu kira usung. Kalau bahasa Melayu sebenar usung tu bawa. Dia persoalan dia sekarang bila nak masuk Meminang? Masuk Minang. Nanti kalau Piang cukup pitih, Piang cukup duit, Piang masuk Meminang. Tapi itulah, pitih tak apa nak cukup lagi ni lah ni, Cik. Tapi kalau Cik rasa macam nak bagi diskaun sikit kau, turun dalam 10,000 ke, 5,000 ke, 1,500 ke, esok terus Piang masuk Minang. Kurang lain boleh. Kurang bahasa, kurang cerdik, kurang penampilan, kurang semua boleh. Tapi kurang harga memang tak boleh. Memang tak boleh langsung. Kalau ikut sejarah hidup Acik dah, tak ada istilah turun. Naik lagi ada. Tahu? Setakat anak Acik ni, Acik kalau boleh nak harga lagi tinggi. Teh, ni kenapa ni? Hujan? Dok. Ekong bank rosak. Nak repair tapi PT tak ada? Bukan PT tak ada. Tengah kumpul duit kan nak masuk Meminang. Nanti kalau pakai duit tu tak cukup pula 50,000 hak macam minta tu. Tak apalah. Nanti kalau cukup PT nanti biar masuk Minang. Tapi jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama dia dikebah orang. Maklumlah kan. Kau ni bukan ada duit sangat pun, tak mampu pun kan?
Sambung. Sambung. Dira, Dah kalau sambung aduh. kau buat apa tadi sini? Kau buat apa tadi? Betul ke dia suruh sambung? Ke dia suruh aku bunuh Kau diri buat apa? padahal Kau pergi yang mana 50,000 tu. Mana aku nak cari? Tak adalah. Tengah jalan-jalan je kat kampung. Ambil angin. Okay. Talk to you soon, man. You take care. Bye, sayang. Love you. Hai, 50,000 mana aku nak cari 50,000 ni? Sebiji harga Myvi tu. Kalau Myvi dapat cash tu. Sekarang ni, nak Myvi ke nak Dira? Dua-dua tak boleh. Mana aku nak cari 50,000? 50,000 besar je. Bian! Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim. Kau buat apa kat sini? Muju tak jatuh. Kenapa Jantung muka you macam problem je? Problem ke? Sekejap, yang dari mana ni? Dan jalan je kat sini ambil angin. Kalau ada masalah, beritahulah I boleh tolong. Tak ada apa-apa lah. Yang okey je. Ceritalah. So, sekarang ni Piang tengah kusut pasal hubungan Piang dengan Dira. Piang tak tahulah macam mana masa depan hubungan Piang dengan Dira. Memang Piang ada niat nak halalkan dia, nak kahwin dengan dia. Nak bersanding atas plumbing dengan dia. Tapi masalahnya mak dia minta hantaran tinggi sangat. Apa? 50,000. Terkejut sangat muka tu. Serius lah. 2 rias. Itu masalahnya. Piang ni mana ada duit banyak tu? Piang ni ada kedai rucik je. Jual sayur, jual ikan, jual coklat. Hak paling laku pun coklat. Seposeng 2 biji. Takkan Piang nak naikkan harga coklat tu jadi seposeng sebiji lepas ni? Mahal sangat tu. Tahulah. Piang kena cakap lah dengan Dira. Bagi tahu mak dia. Jangan jadi mata wang sangat boleh tak? Mahal kot 50,000. Bukan mata wang, mata duitan. Mata duitan. Tak tahulah, Piang sekarang ni stres sangat. Piang fikir Piang ni, Piang nak naik pokok nyor, nak ukar tinggi-tinggi, nak terjun je sekarang ni. Terjun lah, I tolong. Oh, ni kerja Mujana. Mentang-mentang abang kakak kerja jauh, ni mu buat dengan Sufiang. Tak apa. Mu tunggu. Mak! Mak! Ya. Kenapa kalut sangat tu? Mak! Kenapa? Mak tahu tak Ali nampak benda tadi? Kenapa? Ali nampak Sufiang dengan Joanna berdua-duaan kat Patang. Betul. Betul, Mak. Mak tengok ni. Oi. Mentang-mentanglah abang kakak tak ada sini. Boleh curang dengan si Sufiang ni. Memalukan sungguh. Ini kalau Hajar Zainab nampak mesti dia malu ni. Tak, Mak. Inilah masa kita nak balas dendam. Betul, Mak. Kau simpan gambar ni. Jangan kau buang. Simpan. Okey, Mak. Ui, seronoknya aku. Ada bahan siap kau Hajar Zainab. Bangga sangat dengan menantu tu kan? Aku kira kan, rupanya kita puasa dah 2 minggu, Mila. Cepat betul masa berlalu. Kan? Jam celik dah nak raya. Itulah. Mila! Cuba kau tengok ni. Tengok ni, Mila. Tak. Ni, sekejap. Tak mungkinlah. Salah orang kot. Lagipun gambar ni jauh lah. Tak berapa nak nampak sangat. Kau ni buta. Tengok betul-betul. Tengok. Bentuk tubuh dia. Baju dia. Seluar dia. Kau tak nampak ni baju yang dia pakai tadi tu. Buat benda tu.
Tak ada apa. Dah ke? Jom. Jom. Dapat kan? Tutup. Inilah tutup. Lagi satu. Santan segar. Santan segar. Okey. So, bawang merah, bawang putih, bawang kintan, bawang kantan, sebut cili dengan santan segar. Okey, Mak? Okey. Boleh ke jangan lagi seorang ni? Boleh je, Mak. Okey. Elok-elok ya. Jangan lama-lama kedai Supiang tu. Lepas beli barang balik. Nanti orang kampung nampak. Ngata pula. Okey, Mak. Bye. Bye. Diana? Apa ni? Ha? Kenapa? Itulah. Mama dah pesan. Sahur tu kena makan banyak sikit. Ni dah kena kestrik macam ni. Bagaimana ni? Nak buka puasa lah. Nanti tambah sakit pula. Tak naklah buka puasa, Mak. Ni tak pernah ganti lagi. Tak pernah Joanne rehat je. Lepas nanti Joanne sapu minyak. Okeylah tu. Betul ni okey ke? Kalau gitu, tak payah pergi ke kedai tu. Joanne baring dulu lah, Mak. Rehatlah. Itulah. So makan banyak sikit. Tak mau makan banyak-banyak. Perut sakit perut. Betul lah cakap si Hanis tu. Si Joanna tu, dia memang lemah lembut, sopan santun. Sebab itu orang tu ramai terpikat dekat dia. Dia pun kaki melayan. Joanna tu kawan baik dengan Sufian. Masalahnya sekarang ni yang risau tu Adira tu. Takutlah kok dia cemburu ke apa ke. Hei, kalau aku jadi dia, aku pun cemburu juga. Kau tahu tak hari tu Hanis bagi tahu aku yang dia nampak Usop tu duduk berdua-duaan dalam kereta. Ya betul Cik Dia. Ya betul lah. Kau rasa aku rasa apa? Risau. Nak pergi mana? Nak pergi kedai juga ke? Iyalah, nak beli barang-barang yang Mas Rom beli tadi. Tak payahlah, nanti sakit perut lagi. Sikit je, tapi dah okey, Ma. Jangan risau, okey, pasal lagi dulu tau. Bye, Ma. Jangan berlagak sombong, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Joanne? Buat apa tu? Joanne? Joanne? Bengok ke dok ni? Nak bengok ke? Gastrik. Gastrik lah, kena bengok. Duduk toilet, jamnya belakang. Bengok ke dok ni? Joanne boleh bangun ke dok? Boleh. Cuba bangun slow. Tak apa. Nampak sedap je biskut-biskut ni. Cantik. Macam orang yang jual. Abang beli satu akan untuk berpuasa dengan family.
Ni biskut apa cik adik yang manis? Ni chocolate chip cookies daripada Amsterdam. Resepi nenek moyang saya. Turun-temurun. Oh, cik adik ni daripada Belanda. Tapi pandai cakap Melayu. Abang bapa saya orang Melayu. Oh, patutlah. Disebabkan cik adik ni manis macam biskut ni, bagi abang 10 balam biskut ya. Betul coklat. 10? Ya, betul. Betul ke ni? Ya. Lalu pula Kenny. Oh. Abang. Sampai. Okay. Boleh cek? Kita change? Ya. Betul ke? Ya, betul. Abang balik dulu. Okay, bye. Okay, bang. Bye. Ramai kan pelanggan kat kedai Johanna tadi? Ramai betul. Sekejap lagi datang. Lepas tu datang lagi. Datang lagi beli. Kan? Ramai. Ma? Ma, duduk. Duduk. Sekejap, Aduh, panas. Rajin Johanna tu kan. Pandai cari duit. Ramai pelanggan mari. Itulah. Kan? Orang cantik, Ma. Kalau jual apa pula aku. Cuba kalau muka macam belacan. Bagi percuma pun tak nak, Ma. Apa kata kalau kita je yang jual? Kita kan orang kampung. Kita jual lah. Kita tengok orang kampung ni datang beli ke tak? Tak baik kata gitu. Mutua patutnya kena sokong usaha Johanna tu. Susah payah dia buat sikap tu. Lepas tu buat promosi. Orang mari beli tu, rasanya dia dah bagi tahu orang kampung semua. Itulah Gamar. Tadi kan kita orang tengok ramai tau. Ramai lelaki yang datang beli. Itu tak lain tak bukan tu nak menggantal lah tu dengan Johanna. Daripada muda cakap bukan-bukan. Mikir bukan-bukan dia. Lebih baik pun bagi sokongan pada Johanna tu. Masih dah. Anis, jom. Ni. Mata. Alang-alang tu, Abang Piang nak beri ni, begini. Apa tu? Apa ni? Hari ni poster nak promote sekup ni daripada Amsterdam tau. Sekup manis sedap ni. Dah ambil ya. Sekejap. Apa yang mu rajin nak promote kedai Johanna tu? Dah mu rajin sangat tanya gini, apa tak boleh nak tolong promotnya? Dia kan nega. Ginilah cara Abang Piang nak promote dia, nak tolong dia. Mak kita bagi balik apa-apanya. Kita bagi ke dia, dia bagi kita balik. Nah, Mak Biang. Ni, Mak Kintang. Senang kat sini ada location tu. Kalau mak kita nak pergi dengan ni, boleh setu. Tak ingin aku. Lagipun aku tak makan benda-benda manis macam tu. Jom, Mak. Hai, bagi flyers pun kena marah ke? Patutlah mulut masam je. Tak makan benda manis. Mak. Itulah gerai Johanna yang Sofia yang kabur tu, Mak. Macam-macam menantu si Zainab ni buat, ya? Itulah, Mak. Tengok tu. Yang datang kedai dia pun lelaki je semua. Bukan beli barang pun, nak menggatal aja. Yang si perempuan tu berian melayan. Itulah, menggedik je lebih. Tu Ruby anak itu ni? Mak. Si Ruby lah tu, Mak. Tengok. Bukan nak beralih lagi tu, lelaki tu. Patah apa dia boraknya lagi situ? Gedik je. Tengok. Gatal. Okey. Here you go. Banyaknya. Kalau Ruby tahu best macam ni, buka kedai sendiri, dah lama dah Ruby buka tau. Kita buat lagi, okey? Sampai puasa. On. Wah. Tak ada dah. Ni dia ketinggal lagi Ruby. Ya. Tahu tak? Ramai tak orang beli. Ya. Cookies pun habis dah. Wah, masyuklah kalau gini. Hari-hari aja tak pergi kerja dah.
Mak ni tahu tak, Ruby ni dia pandai berniaga. Macam dah lama berniaga. Apa pun, Joanne, terima kasih ya. Sebab rajin sangat layan dengan Ruby. Sepatutnya Joanne yang terima kasih dekat Ruby. Dia banyak tolong I. Ya. Pandai Joanne. Pandai nanti. Dah boleh kemas kan? Okey dah, Ruby tak apa-apa. Biarkan je. Nanti akak yang kemas. Okey? Okey, have a good ride. Okay, jom. Alright. Jom balik. Alright. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Yeah. Bye-bye. Okay, Joanne. Okay. Lama duk mari Muai Tong. Tiba-tiba muncul hari ni. Kau tahulah Tun, aku ni sejak kebelakangan ni sibuk. Yelah selepas ambil alih tugas ketua wanita kat kampung ni. Saya dengar juga tu. Hebat betul Mak Kintal ni. Aku tengok anak kau Ruby tu. Muka merah rapat lagi dengan orang putih tu. Menantu Haji Zainab tu. Oh, dia orang berdua memang rapat lah ni. Sebabnya Joanne tu banyak tolong Ruby. Belajar bahasa Inggeris, buat kerja sekolah. Lagipun Joanne tu pandai layan budak-budak Mak kita. Tapi kau jangan biarkan dia rapat sangat. Mak apa pula? Kau tahu kan? Dia tu orang putih, budaya dia lain. Kita ni timur, penuh adab sopan. Nanti kalau lama-lama si Ruby tu terikut budaya orang putih tu macam mana? Saya tengok Ruby tu okey je Mak kita. Joanne tu pun walaupun dia gitu, tapi dia pandai bawa diri dia. Dia pandai ikut budaya kita. Yelah, aku ni tegur aja. Nanti bila jadi apa-apa kau cakap aku ni tak tegur pula. Yelah kita ni kan. Aku salam. Salam. Tun, aku balik dulu lah Tun. Mak kita nak balik dah ke? Belum masak lagi hari. Oh, tak masak lagi. Balik dulu. Mak kita mari buat benda. Tak ada benda saja. Mari buah kosong. Ya ke tak? Bawalah. Abang ni. Ada benda dah. Buah kosong tak apa. Dengan buah air kosong-kosong. Kah? Banyak beli barang. Sikit je ni. Ni, Joanne kau lah. Beres dah dia. Nak beres je. Baru bertanya gitu. Taklah. Hari tu dia main kedai aku, kena gastrik. Aku nak bawa dia pergi klinik. Tak ambuh pula dia kata. Dia khabar, tak payah. Gastrik biasa. Aku suruh dia rehat belakang tu. Gastrik. Ya betul. Dia ada beritahu aku tapi aku ada KL waktu tu. Betul lah. Ni, begini. Mu suruh dia amal minum madu. Campur dengan air suam, selawat 3 kali, minum. InsyaAllah baik. Apa? Baik lah. 30 ya? 30 ya. Kita cek. Baik. Cek apa? Hari tu ada hutang 20 riyal. Ni lah tu. Kita cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ke semua barang-barang yang pesan? Ada? Thank you. Betul ke semalam you kena gastrik? Ya. Tapi tak teruk pun. I dah okey dah. Don't worry. Jadi betul lah yang you kena gastrik. Tapi kenapa you tak beritahu I? I kena dapat tahu benda ni daripada Sufian. Sebab I dah okey. And plus you tengah kerja kat KL, so I tak nak kacau you. So betul lah. You kena gastrik, lepas tu you duduk belakang kedai Sufian. Ya, tapi kejap je lah. Lepas I dah okey, I baliklah. Dia ada pegang-pegang you tak? Pegang-pegang? You ingat I ni apa? And what is this police interrogation?
I sakit, dia tolong I, dia hantar I balik. That's it. Oh, wow. So, Sufian hantar you balik? Jadi, you berdua-duaan dengan dia dalam kereta macam tu? Okay, I tak boleh. You sepatutnya bersyukur dia tolong I. Not all this jealousy. Okay? Lalu, I nak masuk dalam almari I. Ma, Alo ingat Alo nak tutup kedai ni. Ada minggu-minggu terakhir puasa ni. Yalah, ingat nak rehat sikit lah sebelum nak sambung kerja balik. Elok sangat tu. Boleh fokus pada ibadah puasa. Cari pahala banyak-banyak. Lepas tu mana tahu dengan rezeki Allah bagi jumpa dengan Lailatul Qadar. Dengar tak? Dengarlah. Ni orang dengar dia. Ni, Joanna. Dengar kata jual biskut laku. Betul ke? Alhamdulillah untuk first day laku. Harap-harap disambung berterusan lah sampai ke last day. Alhamdulillah. Mak dengar pun banyak tumpuan kan? Alhamdulillah, Mak. Pasti tak melang tangan lah kan Joanna buat biskut. Ni gini lah Joanna. Kalau Joanna nak minta bantuan daripada Bangor, Balong untuk buat biskut tu, boleh. Khabar je. Bila-bila masa pun tak apa. Sebab kita ni cuti. Tak ada masalah. Boleh lah kita buat biskut sama-sama tau. Buat bentuk bunga, buat bentuk kerak. Ya. Mak, lauk ada lagi tak? Kalau tak cukup nak beli. Tak kisah. Baik, kita ngoreng nak habis dah ni. Ayang ni jangan sibuk-sibuk nak tolong dia kat gerai tu. Jangan tunjuk baik sangat. Ayang ni tak ada masa lah nak tunjuk baik dekat dia. Cuma nak tolong je. Yelah, kebetulan pula Ayang ni cuti. Dengan Along tu tutup package tu. Jadi tak buat benda, tolonglah Joanna tu. Daripada dia buat benda rumah ni, kan je pula bisi Bangor dekat Ayang ni. Ayang, daripada Ayang tolong dia, baik Ayang tolong Anja. Kat rumah ni banyak kerja boleh buat. Boleh masak, sapu, mop lantai. Macam-macam lah boleh buat. Ingat ke Ayang tak pernah tolong ke Anja buat kerja rumah gini? Macam mikir kau. Saya lagi nak tanya ke Anja ni. Bapalah Anja baik ingat sembuh dekat Joanna ni? Siapa cemburu? Tak cemburu pun. Yelah. Asal sebut nama Joanna aje, fikir bukan-bukan. Benda-benda ngangguk. Tak salah abah. Sekabut perut lah. Berah kita beli kan? Itulah. Ni, nak bagi tahu. Joanna tu dia cantik, lemah lembut, manja. Semua lelaki kalau dapat perempuan macam ni mesti suka. Faham. Jadi Anja anggap Ayang ni ada skandal dengan Joanna lah. Ni. Nak khabar Anja ni. Dengar ni. Ya, dengar. Ayang ni kalau nak skandal, Ayang ada selera tau tak? Bukan nak suka ke western food gitu. Maknanya, kalau Ayang nak skandal, Ayang skandal dengan janda tipoh depan tu. Kedai depan tu. Mi goreng dia sedap, teh tarik dia sedap, nasi tegang dia sedap, kepul ekor dia sedap. Baru jadi kenyang perut semua. Ayang jangan macam-macam Jangan macam-macam Ya, macam-macam dia. Mikir ngarut-ngarut. Coba hal. Kita kena gagah. Kentak. Baru lelaki datang. Hai sayang. Mesej siapa malam-malam ni? Adira bakal tunang Sufian. Dia nak order cookies. Sayang kenal ke dia tu?
Hari tu saya jumpa dia dekat kedai Supian. Cantik. You tahu, dia kerja dekat kilang tenun songket. Lepas bila bagi tahu dia yang I dah lama tadi nak tengok orang tenun songket kan. Dia ajak I melawat tempat kerja dia. Baguslah kalau macam tu. I pun gembira sangat dapat tahu yang saya dah ada kawan dekat kampung ni. Siap. Boleh tak kalau lepas ni apa-apa je jadi dekat you, benda kecil ke benda besar ke, saya bagi tahu I dulu. I tak nak jadi macam kes gastrik. Orang lain semua dah tahu dan I orang paling akhir tahu. Okay? Nanti orang ingat I ni tak peduli langsung pasal isteri I. Okey. Boleh? Sorry. Lepas tu semua benda I bagi tahu you. Bernafas pun I bagi tahu you. I kelip mata pun I bagi tahu you. Okey? Yeah, sorry. Promise. Dah. Jom, tidur. Ha? Pergi kerja dulu ni. Hati-hati mandu tu. Jangan main telefon, bawa kereta. Ya. Yeah. Ma, sekejap lagi kau nak pergi pekan jap. Ma nak pesan benda-benda tak? Tak ada apa lah. Buat benda apa kan? Nak cari madu untuk Joanna. Okey, Ma. Pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas Yalah, rumah ni panas sikit. I pun panas sikit kat sini. Nanti kita pindah biasalah rumah ni ramai orang pelik-pelik dalam ni. Tak apa, nanti kita cari rumah yang ada aircon, rumah besar untuk you. Nanti I cari untuk you okay. You jangan risaulah. Kita duduk sini sekejap je. You dahaga tak ni? Dahaga? Okey, kejap lagi ada tak tak apa, jangan layan lah sekejap lagi. You nak pergi mana lepas ni? Nak keluar tak? Nak pergi mana? Mana je, shopping ke? Nak pergi shopping? Okey, boleh. You nak shopping apa? You nak shopping kat mana? Macam lah. Beli baju ke, handbag. Baju? Alah, takkan nak beli baju dengan handbag je. Lagi boleh. Mana-mana you nak pergi, you bagi tahu I je. I bawa you mana je you nak pergi. Okey? You buat apa sini lama-lama? Pergi dapur. Sorry lah, dia sibuk sikit kat sini minum. Sedap tau air tea ni daripada Amsterdam. I mana minum tea biasa ni. Minumlah. Kenapa ni? Ma, apa benda? Mana? Tak ada, Mak. Tak. Lipas. Mama geli lah, mata. Dia lari dah. Joanna ni. Sorry, Mak. Mama terkejut je. Mama tak boleh lah lipat ni. Sorry, Mama Mak. geli. Tak ada, Mak. Tak ada. Dah dari jauh dah. Tak ada dah kat sini. Ma, boleh tak lepas ni I nak pergi delivery? Ada banyak cookies saya nak kena hantar kat rumah Adira. Boleh, Ma? Yelah, pergilah. Okey. Dah tak ada lipas dah. Terkejut Mama. Sorry, Ma. Sorry. Derah nak siap baru tepuh malang. Dapat dah. I memang ada stok kat rumah yang I prepare untuk hantar kat kedai Supian. Macam mana? Preparations untuk majlis tunang? Semua okey ke? Tahulah Joel. Gitulah. Mau dok setuju mana orang tarang Abang Piang Wi.
Sebab itulah sekarang ni masalahnya kat situlah. Sebab Mak tetapkan dah wang hantaran tinggi kan. Dah lah ni Abang Pian jadi macam ke dilema lah nak tunang. Dia ada bincang dengan Mak? Bincang belaka dah. Semua benda bincang dah. Tapi tahu je lah Mak tu kan jenis babe gitu. Dok, sebab Diga tak ada masalah pun pasal wang hantaran tinggi ke rendah ke. Tak ada orang hantaran pun tak apa. Tapi yang paling penting untuk Diga sekali adalah nikah dengan Abang Piang tu. Dapatkan hubungan halal tu. Tu paling penting. Susah. Alah Dira taklah cakap dengan Mak Dira. Cakap elok, cakap slow-slow. Cuba macam explain situasi you, perasaan you. Dia faham kot. Cuma jangan sampai dia kecil hati lah. Ya. InsyaAllah. Lapornya. Ngepanahnya lagi. Cendol kan sedap kalau ada masa gini. Membebel ni asal pun belum masuk lagi tau. Dah macam orang nak mati. Mak, anduk sahur pagi tadi. Kenapa tak bangun sahur? Mak kejut tadi tau. Anis. Ya, Mak. Tadi Mak mimpi. Mimpi benda? Mak mimpi Hanis berkahwin dengan Azkar. Jadi isteri nombor 2. Ya, Dok Mak. Sia lah. Iyalah. Mak dapat dekat situ ada pelamin cantik besar. Lepas tu ada kompang. Mak, orang kata bulan puasa ni setan tak ada. Mesti jadi realiti mimpi Mak lagi tak? Gedi. Tenangnya rasa.